R&R di Perasing. Tandas lelaki. Oh. Ni mercu tanda R&R Perasing ya. Macam batu bersurat Terengganu. Di dinding ni pun ada lukisan mural. Selamat datang ke R&R Perasing. Ada lukisan ikan dan jambatan congek. Ini adalah dia bahagian blok B. Blok B ada satu kedai lagi buka. Bang, tanya sikit. Boleh? Ini niaga sampai pukul apa? Sampai pagi lah. Oh, okey. Tak, saya ada buat video sini. Okey. Ni saya rekod sikit. Tak apa, ini bukan apa, tak ada apa. Sebab Sampai pagi ni? sampai pagi. Berapa kedai buka sini? Sini. Satu je? Sini satu, sana ada dah. Okey, sebab you tahu kan ini tempat ramai orang tak berani singgah malam. Wah, betul lah. Betul kan? Okey. Sebab dia kata dia ada macam Dulu ada cakap kan? okey. Sekarang saya nak buat video. Okey. Saya tak nak orang takut datang sini. Okey. Betul. Jadi saya buat video malam ni, saya pun sampai pukul 5 pagi besok. Saya duduk sini, saya jalan ambil gambar-gambar. Okey. Saya tak nak orang cakap benda ni menakutkan lah. Saya buat video supaya orang berani datang sini. Terutama malam. Kalau siang tak apa. Siang tak apa. Siang tak apa. Malam orang tak berani singgah. Ya, betul lah. Lagi satu tempat tu terlampau jauh kan. Ini jauh juga. Jalan masuk sini pun jauh. Ya. Hari ni saya nak buat video sini lah. Ni saya ada rekod sikit lah sini. Okey ya? Okey, terima kasih. You duduk sini ke apa? Saya keluar lah. Okey. Okey, terima kasih. Okey, blok B ni satu kedai saja dia buka sampai pagi. Ni kedai sebenarnya lah. Bukan makan-makan. Dia jual makanan ringan, minum. Lain semua tutup kat sini? Okey. Okey. Nak tengok mana kedai lagi yang buka. Tak ada. Dia satu saja. Blok B ni satu saja yang buka. Okey, di sana keluar ke Kuala Lumpur dan ke Kuantan Highway. Kalau dari highway boleh nampak tempat ni. Lampu-lampu ni terpasang. Tapi tak ada orang.